mana? Hai, Assalamualaikum. Sama channel Tukar Minda Rumah. Hari ni kita nak review sebuah rumah yang berkonsepkan English Farmhouse. Okay, lokasi rumah ni adalah di Kampung Naga Lilit, Kulin, Kedah. Okay, luasan keseluruhan untuk rumah ni adalah 1000 kaki persegi. Okay, Jadi kita masuk ke rumah, kita lihat ruang tamu dan juga okay, bahagian ni adalah bahagian ruang tamu, yang mana ruang tamu ni menggabungkan dengan ruang makan lah. okey, jom kita tengok bilik master bedroom yang mempunyai bilik air dan juga lantai pemasangan SPC flooring. Pintu bilik air menggunakan bifold door. Bilik saiz 14x12 ini menggunakan tingkap yang besar untuk pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Saiz yang sama, dulu dari 10, mempunyai satu tingkap yang bersaiz 4x5 untuk pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Okey, bilik seterusnya pun sama, kita letakkan satu tingkap lah untuk pengudaraan dan pencahayaan. Bilik kelima juga saiz sama-sama, mempunyai satu tingkap lah untuk pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Okey, bilik ni boleh memuatkan satu katil single lah. Okey, di ruangan ni juga kita toilet sharing lah. Okey, semua bilik-bilik ni boleh menggunakan toilet di bahagian ni lah, termasuk tetamu. Ini adalah ruangan wet kitchen yang mempunyai 2 unit tingkap dan direct dengan pintu dapur yang menggunakan security door. Bersama kita hari ini adalah tuan rumah Cik Suhaimi dan juga Puan Cik Pura. Okay, kita nak minta pandangan tuan dan puan lah sepanjang pembinaan berkenaan dengan servis tukar minda rumah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami suami isteri yang mempunyai rumah di tepi sungai Naga Lilit ni, terima kasihlah kepada kontraktor yang bernama Cik Amy dan suaminya, kerana banyak kami dapat pujian daripada orang yang datang. Rumah cantik, dia orang cakap. Jadi terima dan kemas. Kebanyakan saudara saya lah, daripada jauh, daripada selatan datang sini. Biasalah orang selatan datang munggah lah rumah sini. Ya. Kemudian apa yang dapat pujian tu itulah rumah kemas. Rumah kemas itu yang banyak sangat lah. Orang kampung sendiri, kan. Orang kampung sini pun kata, rumah mana tu? Rumah putih, rumah cantik tu. Alhamdulillah kami kata. Pada mereka kan. Tapi pada kami pun bahagia. Itu yang nak dapat, nak cakap pun. Ayunity Production.